Okey, Assalamualaikum. Hari yang ke-34 aku jogging pagi hari ni. Okey, vlogging pagi hari ni aku tak tahu aku nak buat apa. Tapi biasalah ini rutin pagi, kita jogging dulu lah. Let's go geng. Alright geng, so sudah 3 km lebih. So sekarang ni kita dekat area Jambatan Seri Gemilang Okey geng, aku dah dapat satu topik untuk kita bincangkan untuk vlog 3 hari ni. Kita nak bincang berkenaan dengan boikot lah. Sebab aku, channel aku kecil je, mungkin video ni tak kena block lah berbanding dengan YouTuber yang besar-besar kan. So mungkin tak kena block. So kita akan bincangkan tentang boikot. Apa peranan kita yang paling mudah lah nak buat kan. So mungkin aku akan tunjukkan sikit-sikit lah peranan yang aku rasa kecil tapi signifikan lah. Berbanding kalau kita nak pergi berlayar dengan global Sumut Flotilia tu, itu pengorbanan yang sangat besar geng. Tapi kalau kita sendiri kat rumah, kita ada peranan kita. So nanti aku tunjukkan, okay? Let's go. Assalamualaikum geng. Okay, sambungan daripada permulaan blog kita tadi. Tadi aku ada mulakan blog aku dengan berjogging pagi ni dekat sisi Tasik Putrajaya. Dan topik kita pada hari ni adalah topik boikot lah. Oleh kerana aku punya channel ni channel yang kecil, mungkin tak akan kena ban. Jadi kemungkinan ni lah aku cuba suarakan. So seperti mana yang korang tahu, Global Sumut Flotilla sekarang ni telah menuju ataupun telah melepasi zon kuning guys. So tak berapa jauh lagi untuk masuk ke zon merah. Dan sekarang pun kalau kita tengok dekat social media mereka dah mula buat live sepanjang perjalanan mereka untuk kita dikongsikan kepada seluruh dunia. Dan kita patut sokong mereka guys. Dan kita sebenarnya ada peranan juga, sama ada kita share ataupun yang paling mudah adalah kita cuba elakkan produk-produk mereka guys. Bukan produk mereka tu, produk East tu produk-produk yang ada kaitan dengan East tu. Tapi korang ni aku rasa macam kurang sikit lah di kalangan orang-orang kita ni. Sebab aku, kebanyakan orang-orang yang aku jumpa bila kita sembang ke mereka masih lagi gunakan produk-produk yang kebiasaannya, yang sebenarnya ada support kepada East tu. Tapi korang sebenarnya ada cara untuk pilih. Korang boleh buat pilihan. Jadi contohnya aku nak tunjuk hari ni ada beberapa produk lah yang aku rasa mungkin kita boleh pilih untuk jangan pakai lagi, tukar terus. Okay, jom, apa produknya? Mari kita tengok satu-satu geng. Okay, sekarang ni kita kat dapur aku. So produk yang biasa kita gunakan dekat dapur, yang pertama sekali adalah sabun cuci pinggan, sabun cuci tangan, sabun basuh baju, semua tu lah kan. Jadi benda ni mudah geng. Korang just tukar je dengan produk-produk yang tak ada kena-mengena dengan East tu. Ni contohnya produk ni. Ni produk ni Ni sabun cuci pinggan geng. Yang tak ada kena-mengena dengan East tu. Kebiasaannya produk-produk East ni dia banyak dengan satu company besar namanya Unilever kan. Korang tahu sendirilah dan korang boleh download satu app nama dia App No. Nanti aku letakkan dia punya link kat bawah ni, korang boleh download dan boleh check dia punya QR. Oleh sebab aku tengah record menggunakan phone aku sendiri, aku tak boleh nak record ataupun nak scan lah tapi tak apalah, nanti video lain. Dan ni salah satu produk dia. Ni produk dia, produk cecair pencuci pinggan mangkuk Kohilal. Ni Kohilal. Okey, sah-sah je buatan Malaysia, tak ada kena-mengena. Okey, ni satu geng korang tukar. Kalau korang tak tukar ni, ini sebab korang guna hari-hari sebab habis je korang beli, Macam manalah diorang tu tak bertapak menyebabkan kita sendiri ataupun negara-negara besar takut dengan tarif sebab dah mereka menguasai negara Amerika kan. Dan produk yang kedua yang korang perlu tukar adalah ni, sabun cuci tangan je ni. Ni sekarang ni produk yang alternatif, Hainas ni. Dia dah tentulah produk Malaysia sebab MRS Enterprise. Ni buatan Malaysia, dah tentu tak ada. Janganlah beli produk yang kena-mengena dengan East tu So kedua, ketiga, kita pergi dekat tempat basuh baju pula. Tiga ni geng, kat sini yang paling banyak sekali. Korang dah lah basuh baju seminggu sekali ataupun hari-hari kemungkinannya kan. Benda ni memang tiap-tiap bulan korang beli. Tapi kalau korang masih lagi gunakan produk tu, kaya lah diorang kan. So ini salah satunya.
korang boleh tukar ni produk ni, nama dia Dozy ni. Ni harga dia sangat berpatutan. Korang beli dengan 10 kilo. Aku ada stok banyak tu, nampak kan. Kadang beli 3 terus. So support produk Malaysia. Korang tengok kat sini, dia buatan Malaysia. Ada Malaysia book of record ni, nampak. So support produk kita, tukar terus produk-produk yang ada kaitan dengan East tu. Tu senang je, benda mudah geng. Jangan tak boleh nak support sikit, tak boleh support banyak, support sikit jadilah. So produk yang ketiga, jom kita pergi tempat lain pula. Ini sabun mandi ni. Sabun mandi ni korang pakai hari-hari kan. Ni daripada produk Halal Gel. Halal Gel dah tentulah produk Malaysia kan. Nampak buatan Malaysia. So apalah susah sangat nak tukar ni produk ni. Ni aku rasa ni Halal Gel ni dah masuk dekat shopping market yang besar-besar dah kan. So tukar. Tu aku sarankan sabun mandi paling pertama tukar terus. Okay, dan juga shampoo. Ni shampoo ni. Okay, ni shampoo ni shampoo papaya nama dia. Ini nampak buatan Malaysia terus. So kita orang dah pakai produk ni. Ini daripada HPA lah. Aku letakkan link dia kalau korang nak beli. Dan ada juga kedai-kedai halal ataupun kedai Muslim Mart kan. Memang ada ni. So tukar terus. Janganlah pakai produk-produk ni. Ni kau pakai hari-hari tau. Hari-hari pakai, tiap bulan beli. Aduh, tukar-tukar geng So shampoo dengan sabun mandi. Ada satu lagi yang korang bawa masuk mulut lagi ni. Benda ni Benda ni ubat gigi ni. Ubat gigi ni korang bawa masuk mulut lagi-lagi tau. Selalu apa nama? Colgate, Dali. Itu parent company dia kat mana. Sekarang ni tukar ni, Mukmin ke, Halal Gel ke, mana-manalah produk. Mesti ada Zaitun ke kan. Banyak alternatif lain. Kalau korang masih lagi gunakan produk-produk yang kena-mengena dengan East tu, tukar terus kan. Nampak? Ini lah, senang je. Okay. Alright. Itu dia. Itu produk tak banyak sangat Ada beberapa saja yang aku rasa mungkin produk asas yang mungkin kita boleh tukar terus. Ada lagi kalau produk makanan ni banyak sangat. Tapi itulah, tak cukup masa ni. Kita akan buat dalam video yang lain. Dari segi produk makanan nanti kita akan go through dalam video lain lah, sebab dia banyak lagi pilihan, banyak lagi alternatif yang mungkin aku akan tunjukkan. Tapi produk asas yang perlu korang tukar tu ubat gigi, sabun mandi, sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, sabun basuh tangan, shampoo. Tu je. Yang rambut nanti kita masuk dalam video akan datang kan. Itu topik kita pada hari ni. Dan jom kita nak pergi training ni. Dah pukul berapa ni? 8.30. Let's go geng. Sampai bila nak rangang sampai pukul 9. Boleh tahan juga jam saya berjaya ni. Dah semua orang datang pukul 9 kan. Aku pula datang pukul 9. So ada memang jam. Let's go. Tengok apa kita punya sarapan. Tu dia. Kuih lopis dengan nasi goreng. Nampak berselera, nampak dia makan. Ada challenge. Jadi jangan ambil road juga. Volume kita ni. Okay. Sebab kita akan buat share volume. Okay. Storage lah. Kalau banyak dia tahu. Hujan. Aduh. Sikit je kot. Okay guys, itu dia vlog ketiga. Untuk hari yang ketiga. Okay, sebenarnya aku bermula daripada 29 September 30 dan hari ni 1 Oktober. Hari ni hari yang ketiga. Ini the vlog yang ketiga. Terima kasih pada korang semua yang menonton video ni sampai habis. Okay, itu dia. Esok pula guys kita jumpa untuk vlog keempat pula guys. Alright guys. Assalamualaikum.